Ini adalah kisah wira yang jarang dikenang. Setiap tahun, kita sambut kemerdekaan dengan bendera berkibar. Lagu berkumandang, percikan bunga api dan laungan keramat. Merdeka! Merdeka! Tapi, pernahkah kita mengenang jasa para petani, pesawah, penternak, dan nelayan kita? Adakah mereka telah merasai nikmat merdeka yang sebenar? Bagi pesawah, kemerdekaan bermakna tanah yang keras dan liat ini akan terus dapat mengisi perut mereka sekeluarga. Tiada lagi rasa bimbang, tuaian tidak menjadi, air tidak mencukupi, serta harga jualan padi yang rendah. Pernahkah kita bertanya, berapakah pendapatan mereka setiap kali mereka menuai padi? Harga belian padi terkawal. Kabar gembira itu diumumkan Perdana Cukupkah untuk menampung kehidupan mereka? Dah tak ramai anak muda nak sambung usaha kita ni. Kalau semua dah tak berminat, apa akan jadi satu hari nanti? Bagi penternak, kemerdekaan adalah harga yang adil untuk hasil ternakan mereka. Bebas dari lambakan daging luar yang menekan harga dan merencatkan usaha mereka. Tanpa sokongan dari kita, siapa lagi yang boleh mereka harapkan? Kalau boleh, kita pun nak jual dengan harga yang murah macam daging kat luar tu. Tapi apa boleh kita buat? Saiz-saiz ternakan kita ni masih kecil. Bagi nelayan, kemerdekaan bermakna laut yang luas ini benar-benar memberi pulangan kepada mereka. Musim tengkujuh ni, nak ke laut pun tak boleh. Kalau turun pun, hasilnya susah nak jangka. Ada hari langsung tak ada. Tapi bila harga naik sedikit, kita juga dipersalahkan nanti. Ingatlah, mereka bukan sekadar mencari rezeki. Mereka menjaga kedaulatan makanan negara. Tanpa mereka, meja makan kita akan kosong dan kemerdekaan kita sudah tidak bermakna lagi, kerana kita akan terus bergantung pada pihak luar. Kemerdekaan adalah hak semua, tapi bagi mereka, ia adalah hak untuk terus hidup dan memberi kehidupan kepada kita semua. Inilah wira yang jarang disebut, tetapi jasanya kekal sampai bila-bila. Kita pastikan keterjaminan makanan terus kukuh demi masa depan negara. Hargai keringat mereka, kerana di tangan mereka kemerdekaan kita terpelihara. Mulai saat ini, setiap kali kita menyuap makanan, kenanglah jasa dan pengorbanan mereka untuk memastikan kedaulatan makanan kita sentiasa cukup dan terjamin. Selamat Hari Kebangsaan. Kibarkanlah jalur gemilang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.